Okay. Bersilah. Aduh. Bersilah. Silah. Okey. Play. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Dedo My Channel. Dalam video ni saya nak buat unboxing. Unboxing. Ya, produk daripada Shopee ni, saya beli kat Shopee, iaitu Smart Rice Cooker. Smart Rice Cooker 3 liter. Jenama TCH. Hatch ke Hatch. Saya mesti dah kena bersilah lah. Kita nampak. Jadi kita terus unboxing. Boleh lah bersilah mana ni? Mana dari sini? Kita buka dulu. Tak nampak. Nampak. Duduk. Adik duduk. Unboxing. Unboxing. Buka kotak. Jadi Yes. sebenarnya kalau boxing kan tak tahu dapat apa. Jadi kita tahu, cuma kita nak tengok macam mana rupa sebenar tempat masak ni. Okey, kalau tengok ni, dia bagi kotak, dalam tu ada polistiren untuk perlindungan lah kan. Kat dulu polistiren. Wow. Warna merah. Okey, letak dulu. Bawah ni ada apa? Bawah ni ada polistiren satu lagi. Kita Okey. nak masak. Dalam tak ada apa dah. Kakak, kita nak guna lah. Okey. Kita letak tepi Tak dulu. boleh nak lagi guna. Yang ni. Wah, mana Okey dia. Tu dia warna merah. Warna merah. 3 bintang. Warna merah. Oh, 3 bintang. HETCH. Kakak, kita guna Kita tak? tengok secara dekat. Jadi kita guna tak? Jangan masak-masak. Ini. Nampak. Kakak pisau tu ambil simpan. Hatch. Hatch. Dia ni adalah smart rice cooker. Okey, kita buka ada punya plastik. Smart rice cooker. Dekat sini dia ada beberapa menu lah. Kan? Kita boleh buat nasi biasa, normal rice, low sugar rice. Ini sesuai untuk anda yang mungkin nak diet ataupun ada penyakit kencing manis kan. Seloknya kita set low sugar rice. Kemudian kita boleh buat bubur, reheat dessert soup dan macam-macam lagi lah. Okey. So 3 liter sesuai lah untuk penggunaan keluarga kecil. Jadi nak buka ni macam mana? Tekan lah. Tekan lah. Kena buka karen ni. Oh, dia kena ada karen kot. Baru dia terangkat. Boleh? Saya sendiri sama. Nak buka dia, tekan je ni. Macam tu. Okey, jadi kat dalam ni dia bagi sekali table, Botol. sukatan. Dia punya bekas untuk sukat. Kata. Sukat. Beras. Kata. Jangan kakak bukan. Lagi. User manual. Dengan. Dia punya ni lah. Bekas untuk kita masukkan nasi kah? Ini ataupun untuk buat apa ni? Saya pun tak pasti juga. Okey, dalam dia. Ini botol. Bukan nasi ke ni? Ni. Oh, mana? Cina. Macam Cina. Ini dia. Kalau tengok tu warna perang sikit kan. Okey, ini tu letak nasi lah. Ada sukatan ni kan. Yang ni ada apa? Yang tu cenduk. Yang ni untuk apa ni mak?
Oh, tapi beras ayak okey. So nak buang lebihan air beras kan. Jadi beras kita boleh masuk dalam ni. Okey, lepas tu basuh. Jadi beras tu tak membazir lah. Air dia keluar melalui lubang-lubang bawah ni. Air ganti lah. Oh itu untuk air ganji. Untuk yang low sugar tu mungkin lah. Saya pun tak tahu sangat, nanti kita tengok. Okay. So dia bagi ni untuk low sugar kena pakai ni lah. Untuk masak nasi low sugar kena masak dalam ni. Tapi boleh guna untuk basuh beras juga ni. Kan 2 in 1 lah. 2 in 1. Alright. Okay, terima kasih Wah saya bagi penerangan ringkas. Okay. Dalam ni ada senduk. Ada senduk dia bagi sekali. Dan juga dia punya plug power. Senduk kecil je. Senduk dan power plug 3 pin. Ini 3 pin Okey. So kertas dalam ni kena buang lah. Ada tulisan Cina ni kan. Kalau tak buang ni macam mana nak guna kan? Kena buang. Remove this sheet before using. Kena buang dulu Boleh pakai. Barulah boleh pakai. Okey. Kat belakang ni pula tengok ada apa ni? Ni untuk apa? Ni nak buka je ni. Oh macam tu. Dia keluar kot tu. Ni. Oh yes. Mungkin dia dah buat apa ni. Nanti kena buang lah. Kotoran uap apa semua. Ni kena cabut untuk bersihkan lah. Alright. Okay. So yang ni kegunaan tenaga dia 3 star cakap tenaga 3 star 130 kilowatt. Okey, jadi inilah dia unboxing periuk nasi smart jenama hack. Alright, jadi siapa yang minat nak dapatkan periuk nasi sama macam ni, anda boleh check out link di dalam video description. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.